Dah biasalah main yang kecil ni. Nak cari yang besar pula lah. Cang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH RC Empire. Kali ni kat luar pula. Asyik buat kat dalam ni, bosan lah kita buat kat luar pula. Yang kita tengok sekarang di depan ni, ini adalah MJX skala 110 Akhirnya dah tiba di MSH. Kali ni MJX dah keluarkan skala 110 yang korang boleh main dekat track 110 ni. Memang scale yang orang main kat track lah. Dia punya feature dia sama je macam abang yang besar dia atau adik yang kecil dia. Dia dah datang dengan body shell Citroen C3 Rally Edition daripada Abu Dhabi. Dan juga dah datang dengan satu set lampu semualah. Jom kita tengok di dalam dia. Dalam dia banyak perbezaan Jom. Alright, beginilah dalamannya. MJX kali ni dia dah include ESC 80M Sensed dia untuk korang dapat throttle respon yang smooth. Dia dah sediakan dengan barang-barang 7075 metal yang korang boleh tengok di shock tower, dan juga dia punya center brace. Dia dah upgrade kepada material yang lebih padu. Yang pentingnya kali ni yang kita bawa masuk dah siap dengan bateri Korang tak ada pening nak mencari, bang saya nak main tapi tak ada bateri. Kali ni MJX dah bagi bateri sekali untuk korang, tinggal nak lenjan je. Selain itu dia datang dengan satu set tayar yang extra untuk main off-road. Yang ni adalah tayar main on-road lah. Okay, so ada macam-macam lagi aksesori yang dia include, dan termasuk dengan remote dengan badge baru lah. Badge yang dia boleh kawal speed, dia boleh kawal LED, dia boleh kawal throttle trim semua. Kalau nak tanya saya lah, apa lagi yang saya perlu buat untuk dapatkan kompetitif masuk race punya setup? Sebenarnya tak perlu nak buat apa dah. RC ni dah didatangkan dengan sway bar Korang boleh tengok kat sini. Sway bar ni dia akan membantu korang punya cornering nanti. Tak adalah membuai-buai sangat kereta ni masa cornering. Selain itu, shock dia of course oil fill. Dan panjang shock ni sangat-sangat sesuai untuk rally lah. So dia boleh main off-road boleh, on-road pun sedap. Satu lagi feature yang saya sangat minat dekat MJX kali ni, tak ada nak cocok-cocok lampu dah Semua dia connect ke belakang terus direct. Tak payah nak unhook punya GST punya connector tu. So apa lagi yang kita boleh buat kat RC ni untuk bagi dia race kompetitif? Next korang boleh masuklah tayar Jetco yang untuk rally ni lah, spesifik untuk rally, untuk dapatkan grip yang lebih padu. Yang ni pun kita ada jual di MSH. Sekarang ni tengah musim rally, korang kena ambil peluang sekarang ni untuk dapatkan model MJX ni. Dengan harga bawah 1000, korang dah boleh dapatkan satu set unit semua ni. Kalau korang tak ambil peluang ni, rugi Sistem dia sangat komplit, dan saya boleh bagi tahu korang nak main, nak lawan dengan HSP, nak lawan dengan SNRC, tak ada masalah. Memang kit ni sangat-sangat seronok. Kali ni MJX memang dia bagi all out tak payah pakai body clip lah. So korang tengok lah, dia dah masuk macam ni magnet settle masalah. Lampu terus on dia connect ke platform tadi tu. Okay, so kalau korang nak dapatkan RC MJX skala 110 Citroen korang boleh singgah ke MSH hari ni. Dan juga kita juga membuat penghantaran ke seluruh Malaysia Dan macam biasa, kita sediakan SP untuk korang kalau korang nak menggunakan asuran. Kita berjumpa lagi di video hadapan. Peace.